Tanpa sebarang khabar angin atau tanda-tanda awal, pelakon dan pengacara terkenal Zulin Aziz mengejutkan ramai apabila mengesahkan bahawa beliau telah berpisah dengan bekas suaminya, Farhan Norzaini, pada 18 Disember tahun lalu. Menurut laporan Cosmo, Zulin memaklumkan bahawa tempoh idahnya berakhir hari ini. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe drama tu. Memang betul saya sudah bercerai sejak Disember tahun lalu di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Tetapi saya tidak beritahu sesiapa sehinggalah tamat tempoh iddah. Tetapi saya tahu lambat laun saya perlu beritahu juga kepada semua. Jadi waktu yang terbaik adalah selepas habis jalani tempoh iddah, katanya kepada portal berita berkenaan. Apabila diajukan soalan mengenai punca perpisahan tersebut, Zulin memilih untuk tidak berkongsi butiran lanjut tentang sebab-sebab yang membawa kepada perceraian mereka. Biarlah saya dan bekas suami sahaja yang tahu. Orang luar tidak perlu tahu tentang urusan rumah tangga kami yang terlalu pribadi untuk dikongsi. Apa yang saya boleh katakan, kami berpisah secara baik dan tidak bermusuhan. Kami kekal berkawan. Hubungan kedua-dua belah keluarga juga masih baik. Cuma mungkin jodoh kami sahaja yang tidak panjang. Saya anggap ini adalah ketentuan ilahi untuk kami. Tiada siapa yang berkahwin untuk bercerai. Saya mohon doakan yang baik-baik untuk kami berdua, jelasnya.